Itu cara dia. Tiru dulu, lepas tu Tiru dulu, improvise kemudian. Semua orang pun macam tu. Betul. Jangan, tak ada estetik punya. Jangan duduk dalam comfort zone. Faham. Always keluar. Walaupun kau takut benda tu ni, always try new one. Try new adventure. Tak rugi. Betul. InsyaAllah tak rugi. Sebab dia eksplorasi dalam career. Dan yang penting, apa pun kau buat yang terbaik. Faham. Kita takkan buat yang perfect, Tapi terbaik lah. tapi terbaik yang kita boleh bagi. Itu. Untuk soalan kedua, Hmm. apa nasihat kau? Ni walaupun dia impossible kan, tapi Possible Okay. Tapi kita nak tanya kan, apa nasihat kau pada diri kau sendiri kalau kau boleh jumpa 10 tahun yang lepas? Berat soalan tu. Okey, tapi aku ada jugalah terfikir kadang-kadang, sebab ada kadang-kadang kita tengok cerita movie kan. Dia macam tu. So kalau aku jumpa 10 tahun yang lepas, aku jumpa diri aku tu, aku tetap bersyukur. Faham. Aku takkan suruh dia ubah apa-apa. Okay. Cuma kalau boleh 10 tahun lepas tu, aku akan jumpa dia cakap, "Wan tu, work hard daripada sekarang." Faham. Jangan start daripada umur sekian-sekian. Faham. Work hard lah.